Bila kita nak jumpa harga emas murah? Sebenarnya harga emas murah bila harga tu dah jadi sejarah. Jadi sebab tu orang yang tunggu harga emas murah adalah orang yang rugi. Asyik menunggu harga, simpanan pun masih tak ada. Apa yang saya belajar daripada mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, waktu terbaik untuk Tuan Puan simpan emas memang waktu harga emas murah. Tapi harga tu dah jadi sejarah. Jadi waktu terbaik untuk Tuan Puan bermula simpanan emas adalah sekarang dan ketika ada duit. Sebab kalau Tuan Puan masih menunggu harga, Tuan Puan akan jumpa harga lebih mahal tahun depan 2 tahun lagi. Jadi sekarang, walaupun dengan bajet yang kecil, Tuan Puan boleh bermula simpanan emas minimal RM100 akan terus ditukarkan dalam bentuk grab emas melalui akaun emas Gap Public Gold. Dalam akaun emas ni, kita tak perlu risau soal harga, tapi fokus menabung ikut bajet sendiri dan pertambahan grab emas Tuan Puan. Emas bukanlah simpanan ajaib, tapi untuk kita kaya dengan emas, bermula dengan habit menabung. Setiap kali gaji, pastikan simpan dulu baru belanja. Kalau simpan duit, simpan sikit-sikit masa sikit. Tukar cara, bermula bulan ni, simpan duit Tuan Puan dalam bentuk aset emas pula. Tuan Puan akan tengok hasilnya, nak capai simpanan RM30,000 lebih mudah dengan Tuan Puan menabung 50 gram emas. Bagi yang baru nak bermula, Tuan Puan boleh letakkan target untuk miliki 1 dinar, beratnya 4 pound 5 gram. Tuan Puan dah ada simpanan sebanyak RM2,600. Bagi mereka yang nak bina simpanan yang selamat, boleh rujuk pin video atau klik link kat bio untuk saya bantu sebaiknya.